Anda mungkin pernah menonton drama Korea berjudul Signal dan Tunnel atau filem Memories of Murder tahun 2003. Tahukah anda drama dan filem tersebut diinspirasikan daripada tragedi pembunuhan bersiri yang pernah menggemparkan Korea Selatan sekitar tahun 1986 hingga 1991. Tragedi itu dikenali sebagai pembunuhan bersiri Haseong yang berlaku di Haseong, sebuah bandar dalam daerah Gyeonggi. Dalam tempoh 5 tahun itu, rakyat Korea Selatan dikejutkan dengan siri pembunuhan wanita yang menjadi antara kes pembunuhan berantai terbesar dalam sejarah negara republik tersebut. Kes ini melibatkan 10 mayat wanita berusia antara 14 hingga 71 tahun yang ditemui dengan corak pembunuhan yang sama. Semua mangsa diikat menggunakan pakaian mereka sendiri, didapati telah dan dijerut sehingga mati. Kes ini bermula pada 15 September 1986 apabila mangsa seorang wanita bernama Lee Wan Im berusia 71 tahun ditemui mati akibat dibunuh ketika dalam perjalanan pulang dari rumah anaknya pada waktu malam. Wanita tersebut sehingga mati dan hanya ditemukan beberapa hari selepas dia meninggal dunia. Tidak sampai sebulan selepas itu, pada 20 Oktober, mangsa kedua bernama Pak Hyun Suk berumur 25 tahun dibunuh lepas turun dari bas dan dipercayai mangsa pertama yang pada 12 Disember 1986, mangsa ketiga bernama Won Jungbon, seorang suri rumah berumur 25 tahun dibunuh di hadapan rumahnya sendiri dan turut Namun mayat mangsa ini tidak ditemui sehinggalah pada April 1987. Hanya 2 hari selepas itu, mangsa keempat, seorang gadis berusia 23 tahun bernama Lee Yi-suk dibunuh lepas turun dari bas dan dalam perjalanan ke rumahnya. Mangsa keempat ini sedikit ngeri kerana selain dari turut sama seperti mangsa suri rumah itu, tangan mangsa turut diikat dan ditemukan payung pada alat sulit mereka. Kesemua mangsa mengalami nasib serupa, iaitu sehingga mati dengan pakaian sendiri. Kes ini mendapat liputan media yang meluas menyebabkan penduduk Haseong hidup dalam ketakutan. Siasatan besar-besaran dijalankan melibatkan lebih kurang 2 juta anggota polis, namun usaha untuk menangkap pembunuh bersiri itu sukar kerana kemampuan penyiasatan ketika itu masih terhad. Pada 10 Januari 1987, mangsa kelima, seorang pelajar sekolah John Jin-young berumur 19 tahun dan dibunuh lepas turun dari bas untuk berjalan kaki menuju ke rumahnya. 4 bulan kemudian, pada Mei 1987, mangsa keenam Pak Yun-ju, seorang suri rumah berusia 29 tahun yang hendak ke pejabat suaminya, dibunuh dan pada 7 September, mangsa ketujuh Ang Gi-sun, seorang lagi suri rumah berumur 54 tahun dibunuh lepas turun dari bas dan tidak sampai 10 hari kemudian, mangsa ke-8 Pak Sang-hee dijumpai pada 16 September. Kes pembunuhan ke-8 dalam siri Haseong dikenal pasti berbeza daripada modus operandi pembunuh sebenar apabila melibatkan kes pecah rumah dan pembunuhan seorang pelajar perempuan berusia 14 tahun yang sedang tidur di rumah. Polis menahani Yung Sung-yeol sebagai suspek dan percaya dia hanyalah pembunuh yang meniru siri pembunuhan sebelumnya. Selepas Yun dijatuhi hukuman penjara, rangkaian kes pembunuhan tersebut dilaporkan terhenti. Selepas itu, tiada mayat baru ditemui dalam tempoh terdekat, namun siasatan diteruskan. Kes ini melibatkan penahanan kira-kira 20,000 suspek, pengambilan cap jari lebih 40,000 individu serta analisis 570 sampel darah dan 180 sampel rambut, namun masih gagal memberikan petunjuk yang kukuh. 2 tahun kemudian, pada 15 November 1990, mangsa ke-9, seorang pelajar perempuan Kim Mi-jung berusia 14 tahun dan dibunuh, malah mulutnya turut beberapa objek asing. Mangsa ke-10, Won Sun-sang berusia 69 tahun dibunuh selepas turun dari bas pada malam 3 April 1991 di kawasan pergunungan Haseong. Pelbagai usaha dilakukan termasuk menghantar sampel darah dan air mani ke Jepun untuk dianalisis, namun tiada padanan dengan mana-mana suspek yang pernah ditahan. Hasil siasatan hanya mampu memberi gambaran asas pembunuh tersebut, seorang lelaki kurus berusia 20-an dengan ketinggian kira-kira 170 cm berdasarkan gambaran daripada seorang mangsa yang berjaya menyelamatkan diri. Di Korea Selatan, undang-undang menetapkan bahawa status pendakwaan sesuatu kes akan tamat selepas 15 tahun. Ini bermakna tiada lagi perbicaraan untuk kes Haseong kerana sudah tamat tempoh dan nasib 10 wanita yang
dan dibunuh itu tidak dapat dibela. Walaupun kes pembunuhan berantai Ha Seong dianggap berakhir pada tahun 2006, polis tidak menutup kes itu dan terus menganalisis data baru yang berkaitan. Akhirnya, selepas hampir 3 dekad, pelaku kes pembunuhan Ha Seong terbongkar apabila seorang panduan bernama Lee Chun-jae mengaku melakukan pembunuhan tersebut pada tahun 2019. Bukti baru dan padanan DNA membawa penyiasat kepada Lee Chun-jae, lelaki berusia 56 tahun yang sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup di Busan kerana telah dan membunuh adik iparnya pada tahun 1994. Selepas siasatan lanjut, Lee akhirnya mengaku bertanggungjawab ke atas 14 pembunuhan termasuk 10 kes Ha Seong serta lebih dari 30 percubaan dan bunuh yang lain. Yoon Sung-yeol akhirnya dibersihkan namanya selepas lebih 30 tahun disabitkan dengan kesalahan pembunuhan dalam siri kes Ha Seong. Pengakuan terbaru Lee mengesahkan bahawa Yoon yang berusia 22 tahun semasa penangkapannya tidak bersalah kerana bukti terhadapnya tidak kukuh. Yoon sebelum ini mengaku bersalah di bawah tekanan penyiksaan termasuk dipukul, diancam dan tidak dibenarkan tidur walaupun mempunyai kecacatan fizikal yang menyukarkan pergerakannya. Mahkamah pada masa itu tetap menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup yang kemudian dikurangkan kepada 20 tahun dan dia dibebaskan pada 2009 apabila bukti DNA lama akhirnya mengaitkan Lee dengan kes tersebut. Yoon menuntut keadilan dan pada 2020 mahkamah secara rasmi membatalkan sabitan kesalahannya. Kerajaan Korea Selatan membayar pampasan sebanyak 2.5 bilion won iaitu sekitar 8.5 juta ringgit atas penderitaan yang dialaminya. Yoon turut menuntut tindakan undang-undang terhadap pegawai polis yang terlibat namun kebanyakannya telah bersalah dan tidak dikenakan hukuman berat. Lee Chun-jae berkahwin pada tahun 1991, mempunyai seorang anak lelaki dan berpindah ke Cheongju, kampung halaman isterinya. Namun selepas isterinya meninggalkannya pada tahun 1993, Lee dan membunuh adik iparnya yang berusia 18 tahun pada 13 Januari 1994. Lee dilaporkan meletakkan dadah pada mangsa sebelum melakukan serangan tersebut. Lebih mengejutkan, Lee turut berpura-pura membantu ayah mentuanya mencari mangsa yang hilang dan membuat laporan kononnya berlaku penculikan. Lee akhirnya ditangkap pada 18 Januari, 5 hari selepas kejadian. Selain mengaku, Lee turut meminta maaf kepada semua orang yang menderita akibat perbuatannya dan berharap pengakuannya memberi ketenangan kepada keluarga mangsa serta akan menjalani hidupnya dengan bertaubat. Walaupun dia tidak akan diadili untuk kes Ha Seong kerana tempoh undang-undang sudah tamat pada tahun 2006, rakyat Korea Selatan tetap lega kerana dia masih dipenjara atas kes pembunuhan adik iparnya. Sekurang-kurangnya, misteri dan tanda tanya tentang pelaku pembunuhan berantai Ha Seong akhirnya terlerai walaupun memerlukan masa hampir 3 dekad untuk diselesaikan. Sekian.